Satok merupakan kawasan yang cukup popular di kalangan masyarakat di Kuching, Sarawak. Lebih-lebih lagi bila tiba bulan Ramadan, kerana di sini sudah menjadi entiti Bazar Aidilfitri pada setiap tahun. Pada tahun ini, di Bazar Aidilfitri Satok menawarkan bermacam-macam produk jualan seperti baju kurung, baju Melayu, songkok, minyak wangi, perhiasan wanita, kasut dan banyak lagi yang menawarkan harga yang sangat berpatutan, namun barangannya berkualiti. Bazar Aidilfitri Satok sudah menjadi ikonik sebagai satu tarikan pelancong luar dan dalam negeri. Lebih-lebih lagi, masyarakat tempatan yang memiliki keperluan persiapan hari raya, kerana Bazar Aidilfitri Satok menawarkan bermacam keperluan dan barangan ada di sini yang masa operasinya sehingga larut malam, malah sampai ke jam 2 pagi. Lantaran itu, Bazar Aidilfitri Satok menjadi tumpuan warga kota. Lapis Sarawak. Boleh adjuster bang? Ada adjuster. Masuk pilih, pilih di, masuk pilih di. Seluar bang, seluar 30 bang, 30.
Saya sempat menemu ramah Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara yang kebetulan berada di Bazar Aidilfitri 1 meninjau kelancaran Bazar Aidilfitri 1. Saya telah meninjau banyak-banyak tempat yang kita adakan Bazar Ramadan dan juga Bazar Aidilfitri. Ini merupakan satu daripada Bazar Aidilfitri yang kita bergabung sekali dengan pihak swasta, iaitu pihak koperasi tentang penganjurannya, dan saya rasa inilah tempat yang paling istimewa yang telah diadakan. Dan saya rasa ada tempat-tempat yang telah kita adakan adalah di tempat macam di Merdeka Plaza, di Majma dan juga di Hikmah Exchange. Ada 4 tempat yang kita adakan untuk Bazar Aidilfitri. Jadi keempat-tempat ini saya telah meninjau dan mendapati semua peniaga-peniaga telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, dan juga kita dapati bahawa pihak-pihak pengunjung pun memberi kerjasama untuk memeriahkan dan memesrakan keadaan kita sambil kita untuk menyambut Aidilfitri yang akan menjelang tiba. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua peniaga-peniaga dan penjual, dan juga kepada pengunjung-pengunjung yang memberi kerjasama supaya kemesraan ini tetap terjalin sementara kita melakukan kegiatan pembelian dan usaha untuk membeli barang-barang keperluan untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Ini merupakan spot yang paling istimewa dan paling popular di kalangan pengunjung-pengunjung di warga Kuching ini. Saya ingin merakam setinggi penghargaan kepada pihak penganjur bersama dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara ini, supaya kita dapat mengekalkan keadaan ini pada masa-masa yang akan datang. Tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam penganjuran Bazar Aidilfitri pada tahun ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga kota, warga Kuching, supaya kita sama-sama dapat meraihkan Hari Raya yang akan kita tunggu-tunggukan ini dalam keadaan kemesraan, mudah-mudahan semua usaha-usaha yang kita jalankan di bulan Ramadan ini mendapat keberkahan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Kuching. Datuk Bandar sangat berpuas hati di atas kelancaran bazar ini. Para peniaga juga mempunyai disiplin yang tinggi menjaga kebersihan. Sesiapa yang belum berkunjung di Bazar Aidilfitri 1, masih ada masa sebelum tibanya Aidilfitri. Yang masih bujang boleh mikat hati guys, yang muda nikah boleh mikat hati bunyi bang. Mai coba-coba bang. Guys, siap free size bang, bedanya tinggi dengan rendah ya bang. Semua ambil boleh pakai bang, 2 tahun 3 tahun bang. Saya boleh adjust bang.